Action. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mat, hari ni Mamu ada dekat kampung Melayu Subang ni. Lemang urut 63. Depa main buah, Mat. Okey. Budak-budak ni budak-budak buah. Saya jaga ni. Kau tengok kat sini ada apa? Furik anjing. Minta maaf. Ada rendang ayam, rendang daging. Ni yang ayam, yang ni daging. Yang ni, Mat, rendang tu ibu ni aku cakap memang steam gila. Ni lemang urut dia. Dia urut, Mat. Dia urut. Bila dia urut, dia lembut. Bila dia lembut, dia su. 23, 25. Okey. So, apa boleh main cari. Okey, kat mana? Kat mana? Kat mana? Main sini. Kat mana? Zan, kat mana, Zan? Kampung Melayu Subang. Kampung Melayu Subang. Saya belakang sana, straight mai sini sampai. Depan ni kalau nampak ni, yang garden furniture. Kan? SWS Garden. Tapi dia atas ni Highway Dash. Nak cari Seribu Daya confirm jumpa. Tapi aku cakap kat lemang yang paling sur, lemang urut 63. Okay, bye. Assalamualaikum guys. Okay, saya berada di Subang Airport. Subang Airport berdekatan dengan Petronas. So dekat saya, dekat lemang urut ni ada pelbagai jenis. Ada rendang tok, ada rendang daging, rendang ayam. Lepas tu ada kuih raya. Kuih raya, tart nanas dan tart buah-buahan, memang London dan macam-macam lagi lah guys. Saya dekat sini ada kerepek, ada kepis, ada kacang tumis. Sambal ikan bilis satu. Ini kuih semprit. Ada hamper. Hamper 4 100. So mana-mana nak cari lemang urut, nak cari rendang, serunding, nak cari kuih raya, nak cari serunding, kau boleh datang dekat mana? Subang Airport. Subang Airport je ada kuih raya guys. Subang Airport je ada kuih raya. Lemang urut Kota Dam. RM20, RM23, RM25. Apa jam? Mampu dah pergi review sana. Hari ni saya review dekat Subang Airport. So mana-mana nak jumpa saya pun boleh datang kat sini juga. Nak beli lemang pun boleh datang kat sini. Kalau video lalu, kalau berkolak saya video ni, sebarkan kepada semua orang.